Design dia ni memang genius tau. Nak buka, lentap macam ni. Kalau korang nak mancing dekat tebing, korang mancing dekat kelong, dekat jeti, korang perlukan sauk yang panjang. Yang ni teleskopik tau. Boleh tarik macam ni. Mudah untuk sauk ikan yang jauh. Tapi kalau korang nak guna benda ni untuk mancing dekat bot, panjang macam ni dia susah tau. Tapi korang boleh tarik, pendekkan macam ni. Nak sauk ikan dekat atas bot, pendek macam ni baru ngam, barulah tak ganggu sangat dengan dia punya pool yang panjang ni. Yang ni pool pula daripada aluminium, dia ringan tau. Bila korang lipat, kecut, mudah untuk bawa mana-mana. Selit dekat motor, mana-mana pun boleh bawa sauk ikan yang besar. Tapi design dia ni memang genius tau. Kecil macam ni, bila rentap, terus jadi besar. Memang hebat siapa yang cipta benda ni. Pasti seorang yang genius tau guys. Tarik boleh, tolak pun boleh. Nak jadi panjang, tinggal tarik macam ni. Jadi pendek untuk simpan, tolak masuk balik. Korang kaki pancing wajib ada sauk ikan. Kalau korang bawa mancing pakai motor, lipat je, kecut macam ni, mudah untuk bawa mana-mana. Kalau korang nak, saya letak dekat link video tau. Korang kena grab sekarang. Yang ni design dia memang jenis. Korang simpan je macam ni. Bila dapat je ikan, korang zap, terus dapat sauk ikan yang besar. Boleh terus sauk ikan yang saiz besar yang korang dapat. Saya letak dekat link video. Kalau korang nak, grab cepat guys.